Bagi anda yang berusia lebih 60 tahun, anda mungkin pernah diberitahu bahawa makan ikan adalah salah satu perkara terbaik yang boleh anda lakukan untuk kesihatan anda. Dan dalam banyak hal itu adalah benar. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa beberapa jenis ikan paling popular di pinggan anda mungkin secara senyap merosakkan otak anda, menyumbat arteri anda dan juga mempercepatkan proses penuaan badan anda. Ini bukan taktik. Menakut-nakutkan. Ini adalah sains. Sebuah laporan tahun 2023 yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet mendedahkan bahawa warga emas yang kerap mengambil ikan bertoksin tinggi mempunyai risiko sehingga 80% lebih tinggi untuk mengalami strok dan kemerosotan. Ingatan. Dan inilah kebimbangan sebenar. Kebanyakan warga emas tanpa sedar memakan ikan-ikan ini setiap minggu. Kita bercakap tentang ikan yang sarat dengan merkuri di ternak di ladang dan tercemar dengan bahan kimia yang kelihatan sihat tetapi secara senyap menyerang jantung sendi dan kesihatan kognitif anda. Dan bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun keupayaan semula, jadi badan anda untuk menyah toksin dan membaiki diri adalah lebih perlahan yang bermaksud risiko-risiko ini terkumpul dengan lebih cepat. Tetapi ada berita baiknya. Penyelidikan yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology mendapati bahawa ikan tertentu yang bersih dan padat dengan nutrien apabila dimakan hanya 2 hingga 3 kali seminggu boleh menurunkan risiko penyakit Alzheimer sehingga 40% mengurangkan sakit sendi dan membantu melambatkan penuaan dari dalam. Jadi hari ini kita akan menghuraikan semuanya dengan jelas dan tenang. Saya akan membimbing anda mengenai 4 jenis ikan terburuk yang warga emas tidak patut sentuh dan kemudian mendedahkan 4 jenis ikan terbaik untuk dimakan secara kerap bagi meningkatkan kekuatan anda, menajamkan ingatan anda dan melindungi jantung anda. Setiap pandangan disokong oleh sains klinikal. Tiada tajuk berita yang menakutkan atau pendapat peribadi. Dan sebelum kita bermula, berapakah umur anda dan dari mana anda menonton? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Saya suka mendengar cerita anda dan membalas sebanyak yang saya mampu. Anda sedang menonton Makan Sihat Hidup Ceria, di mana kami mendedahkan strategi berasaskan sains untuk membantu anda hidup lebih kuat dan lebih lama. Sekarang mari kita mulakan. Ikan terburuk nombor 4, ikan keli import. Pada zahirnya, ikan keli nampak seperti pilihan yang ringkas dan mampu milik. Rasanya tidak terlalu kuat, mudah disediakan dan boleh didapati di hampir setiap pasar raya. Tetapi bagi warga emas, terutamanya mereka yang membeli ikan keli import, ada banyak lagi perkara di sebaliknya dan kebanyakannya tidak baik. Bahayanya bermula dengan cara ia diternak. Di banyak ladang ternakan luar negara, terutamanya di setengah negara Asia, ikan keli diternak dalam kolam yang terlalu sesak dan tidak dikawal selia dengan baik di mana penyakit merebak dengan cepat. Untuk memastikan ikan-ikan ini hidup para penternak bergantung pada penggunaan antibiotik yang berlebihan dan juga bahan kimia yang diharamkan yang kebanyakannya kekal di dalam isi ikan lama selepas diproses. Sekarang inilah sebabnya ia penting untuk anda. Apabila kita menua, sistem imun kita menjadi perlahan dan organ kita tidak lagi cekap dalam menyingkirkan toksin. Apabila warga emas makan ikan keli, import mereka tanpa sedar menelan sisa antibiotik logam berat seperti merkuri dan plumbum dan juga karsinogen. Sebatin ini terkumpul secara senyap, meningkatkan risiko kerosakan buah, pinggang kemerosotan, neurologi dan keradangan. Dan keradangan adalah punca tersembunyi di sebalik hampir setiap penyakit berkaitan usia, artritis, masalah jantung, malah Alzheimer. Ikan keli import sangat mudah menyebabkan keradangan kerana makanannya yang tidak semula jadi. Daripada diet akuatik, semula jadi ikan-ikan ini sering diberi makan jagung dan soya menjadikan komposisi lemaknya sangat tinggi, kandungan omega 6 dan rendah kandungan omega 3. Ketidakseimbangan itu mencetuskan keradangan sistemik yang tidak mampu ditanggung oleh warga emas.
Lebih teruk lagi, ikan ini menawarkan sangat sedikit manfaat sebagai balasan. Ikan keli import mengandungi protein berkualiti rendah dan hampir tiada lemak atau mineral berfaedah yang menjadikan makanan laut begitu menyembuhkan. Jadi walaupun ia kelihatan seperti makan malam, yang menjimatkan ikan keli import membawa kos tersembunyi yang menjejaskan otak jantung dan sistem imun anda. Jika anda suka makan ikan keli, pastikan ia diternak secara tempatan di Malaysia, di mana peraturannya lebih ketat dan amalannya jauh lebih selamat. Ikan terburuk nombor 3 ikan tuna. Ia adalah ikan pilihan utama kerana kemudahannya. Sandwich tuna, salad tuna, roti bakar tuna, semuanya adalah hidangan selesa yang biasa kita nikmati. Tetapi bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun, tuna adalah salah satu ikan yang paling berbahaya secara senyap di pasaran. Mengapa satu perkataan merkuri? Ikan tuna terutamanya spesies besar seperti albacore atau mata besar bigil hidup lama dan memakan ikan yang lebih kecil. Lama-kelamaan merkuri terkumpul di dalam tisu mereka dan ia tidak akan hilang apabila anda membuka tinnya. Apabila warga emas makan tuna secara kerap, merkuri itu akan terkumpul di dalam tisu anda sendiri, terutamanya di otak dan sistem saraf anda. Dan memandangkan laluan detoksifikasi anda semakin perlahan dengan usia kesannya jauh lebih teruk. Satu kajian yang diterbitkan dalam JAMA Neurology mendapati bahawa warga emas dengan tahap merkuri yang tinggi akibat pengambilan tuna adalah 65% lebih berkemungkinan mengalami kemerosotan kognitif. Gejala lain termasuk kebas perubahan mood, keletihan gegaran dan kehilangan ingatan. Semua ini sering disalah anggap sebagai proses penuaan yang normal, tetapi jantung juga berisiko. Merkuri mengganggu isyarat elektrik jantung anda dan merosakkan lapisan halus saluran darah anda. Bagi warga emas yang mempunyai masalah aritmia, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, pengambilan tuna secara kerap boleh memburukkan lagi masalah tersebut secara senyap. Apa yang lebih teruk ialah tuna dalam tin, terutamanya jenis albacore, adalah makanan ruji bagi ramai warga emas kerana ia murah dan mudah. Tetapi hanya 2 hidangan seminggu boleh melebihi had merkuri yang selamat untuk mereka yang berusia lebih 60 tahun. Malah tuna skipjack ikan air atau tuna ringan light tuna, walaupun lebih rendah kandungan merkurinya, masih perlu dimakan secara sederhana. Jadi apakah kesimpulannya? Anda tidak perlu berhenti makan tuna sepenuhnya, tetapi hadkannya kepada sekali atau 2 kali sebulan dan pilih hanya tuna ringan dalam saiz hidangan yang kecil. Untuk kesihatan otak dan jantung, risikonya tidak berbaloi. Ikan terburuk nombor 2, ikan tenggiri papan king mackerel. Ikan ini sering disalah anggap sebagai saudaranya yang lebih sihat seperti ikan tenggiri biasa atau ikan kembung. Tetapi jangan silap, ikan tenggiri papan adalah bahaya yang syarat dengan merkuri bagi warga emas. Sebagai ikan pemangsa yang besar, ikan tenggiri papan hidup lebih lama dan berada di kedudukan lebih tinggi dalam rantaian makanan. Semakin lama seekor ikan itu hidup, semakin banyak toksin yang diserapnya, terutamanya merkuri. Dan ikan tenggiri papan berada di antara kedudukan tertinggi kandungan merkuri berbanding semua ikan yang boleh dimakan. Ini adalah bencana bagi warga emas. Merkuri secara khusus menyasarkan sistem saraf, menyebabkan gegaran keliru, brain fog tumpuan yang lemah dan juga gejala kemurungan. Dan apabila buah pinggang dan hati anda sudah berfungsi dengan lebih perlahan, merkuri itu kekal di dalam sistem anda lebih lama. Bagi jantung, merkuri meningkatkan tekanan oksidatif dan merosakkan dinding arteri, seterusnya menambahkan risiko stroke atau serangan jantung. Tidak hairanlah FDA, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan AS, dan EPA, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS, kedua-duanya meletakkan ikan tenggiri papan dalam senarai jangan makan mereka untuk warga emas, wanita hamil dan kanak-kanak. Apa yang menjadikan ikan ini lebih mengelirukan ialah pelabelannya. Pasar raya dan restoran selalunya
hanya melabelkannya sebagai ikan tenggiri. Dan melainkan anda bertanya, anda tidak akan tahu sama ada ia jenis yang selamat atau ikan tenggiri papan yang berbahaya. Kesimpulannya, jika anda suka ikan tenggiri, pilihlah spesies yang lebih kecil seperti ikan tenggiri biasa atau ikan kembung. Tetapi ikan tenggiri papan risikonya tidak berbaloi sama sekali. Ikan terburuk nombor 1, ikan tilapia ternak. Ini mungkin yang paling mengejutkan dalam senarai ini. Ikan tilapia ada di mana-mana. Harganya berpatutan mudah dimasak dan sering dipromosikan sebagai protein tanpa lemak yang sihat. Tetapi inilah kebenarannya. Ikan tilapia ternak adalah salah satu ikan yang paling menyebabkan keradangan bertoksin dan rendah nutrisi yang boleh dimakan oleh warga emas. Mengapa ia bermula dengan cara ia diternak? Ikan tilapia sering diternak dalam keadaan padat di dalam kolam yang tidak bersih dan diberi makanan paling murah yang mungkin termasuk soya, jagung dan juga sisa ternakan ayam. Untuk mengawal penyakit ladang-ladang ini, menyuntik mereka dengan antibiotik dan bahan kimia yang kebanyakannya kekal di dalam isi yang anda makan. Tetapi, profil lemaknya lah yang menjadikan tilapia sangat berbahaya. Ikan yang sehat mempunyai nisbah omega, 6 kepada omega, 3:1:1. Tilapia ternak boleh mempunyai nisbah setinggi 11:1. Ini bermakna anda mendapat dos besar lemak pro radang, iaitu jenis yang memburukkan artritis, penyakit jantung dan juga demensia. Satu kajian mendapati bahawa tilapia yang diternak dalam keadaan ini mencetuskan lebih banyak keradangan berbanding makan daging salai becin atau burger. Bagi warga emas yang sudah pun menguruskan keradangan kronik ini adalah senario yang amat buruk. Selain itu, ujian telah mendedahkan kewujudan dioksin, iaitu bahan pencemar toksik dalam tilapia ternak yang boleh terkumpul dalam tisu lemak dan meningkatkan risiko kanser. Dan jangan lupa, tilapia ternak juga rendah nutrien berfaedah. Ia kekurangan tahap omega, 3 selenium dan B12 yang bermakna. Inilah perkara-perkara yang menjadikan ikan sebagai pilihan bijak. Kesimpulannya, tilapia mungkin murah dan mudah didapati, tetapi ia tidak berbaloi dengan risikonya, terutamanya apabila pilihan yang lebih bersih dan kaya nutrien seperti ikan kok sardin atau trout juga boleh didapati dengan harga yang berpatutan. Jika anda berusia lebih 60 tahun, elakkan tilapia. Sendi otak dan sistem imun anda akan berterima kasih kepada anda. Jika anda mendapati maklumat ini bermanfaat, setakat ini luangkan sedikit masa untuk menekan butang suka dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria. Setiap minggu kami berkongsi strategi berasaskan sains untuk membantu anda kekal kuat cerdas dan berdikari tanpa sebarang kekeliruan. Sekarang mari kita teruskan. Berikut adalah 4 jenis ikan terbaik yang boleh anda makan dan ini adalah bintang sebenar untuk kesihatan otak sendi dan jantung. Ikan terbaik nombor 4, ikan kod Pasifik liar. Ikan kod mungkin bukan ikan yang paling menarik perhatian di pasar, tetapi apabila bercakap tentang pemakanan warga emas, ikan kod Pasifik liar adalah salah satu sumber tenaga yang paling terlepas pandang yang boleh anda letakkan di pinggan anda. Mengapa ia penting selepas usia 60 tahun? Kerana ikan kod membekalkan salah satu protein berkualiti tinggi dan paling mudah dihadam yang diperlukan oleh otot dan tulang anda untuk kekal kuat. Satu hidangan tunggal memberi anda sekitar 40 gram protein tanpa lemak, tetapi dengan hampir tidak sampai 2 gram lemak. Ini sesuai untuk warga emas yang cuba mencegah kehilangan otot, satu keadaan yang dipanggil sarkopenia yang menjejaskan hampir separuh daripada mereka yang berusia lebih 80 tahun. Tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Ikan kod adalah sumber selenium yang luar biasa, sejenis mineral surih yang memainkan peranan utama dalam memastikan sistem imun anda tajam dan tiroid anda berfungsi dengan baik. Warga emas yang kekurangan selenium
lebih terdedah kepada keletihan penyembuhan yang lebih perlahan dan juga kemerosotan kognitif. Ikan kod juga mengandungi vitamin B12 yang menyokong kesihatan saraf dan membantu melawan brain fog dan kelemahan yang sering muncul seiring usia. Dan untuk kesihatan tulang, ikan kod membekalkan dos fosforus yang sihat yang bekerjasama dengan kalsium untuk mengekalkan ketumpatan tulang dan mencegah keretakan. Apa yang menjadikan ikan kod Pasifik liar sangat selamat ialah tahap merkurinya yang rendah. Ikan-ikan ini hidup singkat di perairan sejuk dan bersih. Alaska menyerap jauh lebih sedikit toksin berbanding ikan yang lebih besar. Ini menjadikannya salah satu protein paling bersih untuk warga emas yang bimbang tentang logam berat dan penghadaman. Isi ikan kod yang lembut dan berkelupas adalah ringan dan mudah untuk perut walaupun bagi warga emas yang mempunyai penghadaman yang sensitif. Untuk memasaknya dengan betul, elakkan menggoreng dengan api yang tinggi. Sebaliknya, panggang dengan lembut menggunakan minyak zaitun lemon atau herba atau kukus bersama sayur-sayuran untuk hidangan yang kaya nutrien dan rendah keradangan. Ikan kod Pasifik liar mungkin tidak popular, tetapi ia adalah ikan yang boleh dipercayai dan padat dengan nutrien yang menyokong kekuatan ketajaman minda dan perlindungan tulang menjadikannya pilihan utama yang bijak untuk warga emas. Ikan terbaik nombor 3 ikan sardin. Ia kecil, murah dan sering ditemui dalam tin. Tetapi ikan sardin adalah gergasi nutrisi. Bagi warga emas, ia adalah salah satu sumber omega, 3 vitamin D, kalsium dan B12 yang paling pekat yang boleh anda temui. Mari kita mulakan dengan omega 3. Ikan sardin padat dengan EPA dan DHA, asid lemak anti radang yang melindungi jantung anda, melincirkan sendi anda dan memelihara fungsi otak. Tidak seperti ikan yang lebih besar, sardin mengandungi lemak sihat ini tanpa risiko merkuri. Dan inilah sebabnya ia sangat penting. Apabila kita menua, keradangan kronik meningkat dan bersamanya datanglah artritis, kehilangan ingatan dan penyakit kardiovaskular. Omega 3 menenangkan keradangan itu di peringkat selular. Kajian menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil ikan berlemak seperti sardin 2 hingga 3 kali seminggu menikmati risiko strok yang lebih rendah, mood yang lebih baik dan kemerosotan kognitif yang lebih perlahan. Tetapi sardin membawa lebih banyak lagi manfaat. Ia adalah salah satu daripada beberapa sumber makanan semula jadi vitamin D nutrien yang menjadi lebih sukar untuk diperoleh selepas usia 60 tahun kerana pendedahan kepada matahari yang berkurangan dan penukaran kulit yang kurang. Sikap. Selain itu, kerana sardin dimakan bersama tulang-tulangnya yang kecil, ia syarat dengan kalsium dan fosforus yang sangat mudah diserap yang penting untuk mengekalkan kekuatan tulang, terutamanya bagi wanita pasca menopause dan warga emas yang berisiko mengalami keretakan. Ia juga menyediakan dos vitamin B12 yang kaya yang membekalkan tenaga kepada sel darah merah dan menyokong fungsi saraf. Tanpa B12 yang mencukupi, ramai warga emas mengalami keletihan rasa sesemut dan memory fog. Sardin membantu mengisi jurang itu secara semula jadi. Bagaimana dengan keselamatannya? Sardin adalah ikan kecil yang hidup singkat dan berada di paras rendah dalam rantaian makanan. Ia tidak mengumpul merkuri atau toksin seperti tuna atau ikan tenggiri papan, menjadikannya salah satu ikan paling bersih untuk dimakan secara kerap. Dan penyediaannya sangat mudah. Makan terus dari tin, lumatkan bersama avokado sebagai sapuan roti bakar yang merangsang otak atau gaulkan dalam salad atau pasta. Bagi warga emas yang mahukan kekuatan perlindungan dan pemakanan bersih, tanpa perlu berbelanja besar, sardin adalah satu kemestian. Ikan terbaik nombor 2 ikan salmon liar Alaska. Ini adalah permata mahkota makanan laut yang sihat dan bagi warga emas, ia boleh dianggap sebagai ubat. Salmon liar Alaska menawarkan gabungan hampir sempurna lemak sihat untuk jantung, protein untuk membina otot dan antioksidan yang melambatkan penuaan. Pertama, profil omega
tiganya tidak dapat ditandingi. Setiap hidangan padat dengan EPA dan DHA asid lemak yang sangat diperlukan oleh sel-sel otak anda untuk kekal tajam dan diperlukan oleh sendi anda untuk kekal fleksibel. Penyelidikan dari Universiti Pittsburgh mendapati bahawa warga emas dengan tahap omega 3 yang lebih tinggi daripada salmon mempunyai isi padu otak yang lebih besar dan prestasi ingatan yang lebih baik. Ia bukan sahaja melambatkan kemerosotan otak ia membantu mencegahnya, tetapi salmon juga menyokong mobiliti. Kesan anti radangnya yang kuat mengurangkan serangan artritis, meningkatkan aliran darah dan juga menurunkan protein C reaktif penanda keradangan kronik yang dikaitkan dengan hampir setiap penyakit berkaitan usia. Kemudian ada protein. Dengan kira-kira 50 gram setiap filet salmon liar membekalkan protein berkualiti tinggi yang boleh diserap dan digunakan oleh badan anda untuk memelihara jisim otot dan mencegah kerapuhan. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sedar. Warna merah jambu yang kaya pada salmon liar datang daripada astaxanthin, sejenis antioksidan kuat yang melindungi mata kulit dan otak anda daripada tekanan oksidatif. Salmon liar juga padat dengan mikronutrien seperti selenium vitamin B6, B12 dan vitamin D nutrien yang menyokong imuniti, mood ritme, jantung dan tahap tenaga. Paling penting, salmon liar Alaska rendah kandungan merkuri dan bahan pencemar berkat habitatnya yang bersih dan diet semula jadinya. Ia lebih selamat daripada salmon ternak dan lebih baik untuk planet ini juga. Untuk faedah maksimum panggang pada suhu sederhana atau grill dengan perlahan. Elakkan menggoreng rendam yang boleh merosakkan lemaknya yang halus. Salmon liar bukan sekadar makanan. Ia adalah pelaburan mingguan untuk otak sendi dan umur panjang anda. Ikan terbaik nombor 1 ikan trout pelangi. Rasanya lembut mudah dihadam dan sering diabaikan, tetapi ikan trout pelangi boleh dikatakan ikan serba boleh terbaik untuk warga emas. Mengapa? Kerana ia menggabungkan semua yang anda inginkan dalam seekor ikan yang menyembuhkan omega 3 yang bersih, merkuri yang rendah, protein yang tinggi dan pelbagai nutrien khusus untuk warga emas. Dibiarkan dalam persekitaran air tawar yang bersih dan dikawal ketat, ikan trout pelangi dianggap sebagai salah satu ikan ternak paling selamat di dunia. Ia dikawal selia dengan ketat, diberi makan diet semula jadi dan bebas daripada risiko logam berat dan antibiotik yang melanda spesies lain. Satu hidangan trout membekalkan sekitar 1000 mg omega 3 sesuai untuk mengurangkan keradangan dan menyokong kesihatan jantung. Ia juga tinggi kalium yang membantu mengawal tekanan darah secara semula jadi dan mengurangkan risiko strok, satu manfaat penting bagi warga emas. Anda juga mendapat dos fosforus yang sihat untuk kekuatan tulang B3, untuk pengurusan kolesterol zat besi, untuk tenaga zinc, untuk ketahanan imun dan vitamin E untuk melindungi sel anda daripada kerosakan berkaitan usia. Trout sangat tinggi kandungan B12 dan niacin, 2 vitamin yang secara langsung menyokong kesihatan, saraf tenaga dan kejelasan mental. Bagi warga emas yang merasa keliru atau letih nutrien ini membawa perbezaan yang ketara. Tambahan pula, rasa trout yang lembut dan teksturnya yang halus menjadikannya sesuai untuk mereka yang mempunyai penghadaman sensitif atau masalah pergigian. Sama ada dipanggang, dibakar atau digoreng kuali dengan minyak zaitun dan herba, ikan trout pelangi adalah serba boleh lazat dan memberikan hasil yang konsisten. Jika ada satu ikan untuk dijadikan sebahagian tetap daripada diet anda selepas usia 60 tahun, inilah dia. Ikan trout bukan sahaja selamat. Ia adalah salah satu ikan paling mesra warga emas di planet ini. Sekarang anda sudah tahu kebenarannya. Tidak semua ikan dicipta sama. Sesetengahnya seperti ikan keli import, ikan tenggiri, papan dan tilapia. Ternak mungkin kelihatan tidak berbahaya di pinggan anda, tetapi di sebaliknya, ia membawa toksin tersembunyi, lemak, pencetus keradangan dan bahan cemar yang perlahan-lahan menjejaskan kesihatan anda. Bagi warga emas yang sudah menghadapi sistem detoksifikasi yang lebih perlahan tulang, yang lebih lemah
dan sistem saraf yang lebih rapuh ikan-ikan ini secara senyap mendorong tubuh ke arah kemerosotan. Tetapi ada berita baik yang sangat berkuasa. Apabila anda menggantikan pilihan berbahaya itu dengan ikan yang bersih dan kaya nutrien seperti salmon liar sardin kod Pasifik atau trout pelangi anda melakukan lebih daripada sekadar makan secara sihat. Anda memberi tubuh anda alat yang tepat yang diperlukannya untuk kekal, kuat stabil dan cerdas sehingga usia 70, 80 dan seterusnya. Omega 3 menenangkan keradangan di sendi dan arteri anda. Vitamin D dan kalsium menguatkan tulang anda. Selenium dan B12 melindungi otak dan tahap tenaga anda. Dan protein yang betul memastikan otot anda kuat mengurangkan risiko anda untuk jatuh dan dimasukkan ke hospital. Anggaplah hidangan anda yang seterusnya bukan sekadar makanan tetapi sebagai bahan api, untuk kebebasan bahan api, untuk ingatan bahan api, untuk pergerakan. Jadi apa yang boleh anda lakukan hari ini? Mulakan dengan langkah kecil. Keluarkan satu jenis ikan daripada senarai beli belah anda dan gantikannya dengan salah satu ikan penyembuh yang telah kita bincangkan. Cuba panggang ikan kod minggu ini, buka setin sardin dan lihat bagaimana perasaan anda. Tukarkan filet tilapia itu dengan ikan trout kerana setiap pertukaran bijak akan memberi kesan. Dan dengan konsistensi perubahan kecil ini, akan membina keseimbangan yang lebih baik, tidur yang lebih baik, kuasa otak yang lebih baik dan kualiti hidup yang lebih baik. Di Makan Sihat Hidup Ceria, kami percaya bahawa penuaan tidak semestinya bermakna kemerosotan. Ia boleh bermakna pemurnian kebijaksanaan daya tahan. Anda hanya memerlukan strategi yang betul dan pemakanan yang betul. Jika video ini membuka mata anda, sila berikan suka. Kongsikan dengan rakan atau orang tersayang yang berusia lebih 60 tahun dan masih makan ikan yang mungkin membahayakan mereka. Langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria untuk lebih banyak video berasaskan sains seperti ini yang dicipta dengan teliti untuk orang seperti anda. Dan sekarang saya ingin mendengar daripada anda. Selain itu, kerana sardin dimakan bersama tulang-tulangnya yang kecil, ia syarat dengan kalsium dan fosforus yang sangat mudah diserap yang penting untuk mengekalkan kekuatan tulang terutamanya bagi wanita pasca menopause dan warga emas yang berisiko mengalami keretakan. Ia juga menyediakan dos vitamin B12 yang kaya yang membekalkan tenaga kepada sel darah merah dan menyokong fungsi saraf. Tanpa B12 yang mencukupi ramai warga emas mengalami keletihan rasa sesemut dan memory fog.